Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku nak bawa korang ke satu kedai yang aku sangat-sangat suka sebab dia underrated. Okay, kenapa? Sebab ini hidangan dia yang aku rasa special sangat. Nasi goreng chicken chop. Teka berapa harga dia guys? RM10 dapat nasi goreng, dapat chicken chop. Mana kau nak dapat benda tu? Restoran dia tu terletak di section 7, berdekatan macam sebelah, macam selang satu kedai dengan Bus Bear. So korang boleh check it out lah. And I would say nasi goreng dia sedap. Okay, nasi goreng dia secukup rasa, boleh rasa umami, macam basically nasi goreng Cina lah. Okay, and ni dia punya dia punya chicken chop. Sebenarnya apa yang aku dapat hari ni, malam ni aku tunjuk kat korang dalam video ni, dia kecil tau sebenarnya nasi goreng chicken chop ni. Chicken chop dia malam ni, kali ni. Sebelum ni aku dapat besar, like the whole size of chicken chop yang biasa kau makan kalau kau makan chicken chop biasa kan. Itu yang aku dapat. Tapi kali ni dia macam kecil sikit, tak tahu kenapa. So maybe dia pun dah mungkin tak untung kot dia bagi sebab murah sangat kan. Tapi memang sedap gila lah. Ayam dia juicy, batter dia crispy, and dia punya black pepper memang pekat, and ada kick lah. Okay guys, so untuk kedai yang ini sebenarnya aku tak ingat nama dia apa sebab dia memang dia macam mana, dia tak stand out sangat tau kedai ni. Walaupun dia dah ambil macam corner lot. Dia dah ambil corner lot, maksudnya memang dia berhadapan dengan subhanallah, aku tak ingat lah apa hadapan dia, tapi dia memang selang dalam satu atau dua kedai daripada Bus Bear, and dia dekat corner lot lah. Nak cakapnya kedai dia tu sebenarnya agak besar, tapi dia macam sangat-sangat underrated. I mean like tak pernah lagi aku nampak kedai dia tu penuh. Sedangkan rasa dia okay, not bad, and harga dia pun murah. So aku tak tahu kenapa kedai tu macam hamba, tapi aku suka lah sebab macam kalau aku rasa teringin nak makan nasi goreng chicken chop ke apa, aku boleh terus pergi tanpa rasa macam alamak nanti ramai apa, tak ada. Sebab dia memang tak ada orang, tak ramai sangat. So memang kedai dia tu best lah pada aku, best sebab dia menenangkan. Dia macam relax je. So you guys should go and try it lah. So maybe sebab dia punya branding tu tak terlampau kuat kot. I mean like dia punya marketing lah kan. Sebab macam yelah, even aku nak promote kedai ni pun aku tak tahu nak panggil kedai ni apa. I mean like dia punya sign tu tak stand out sangat, except for dia punya nasi goreng chicken chop RM10 tu. Sign tu stand out. So that's why macam aku pula peminat tegar chicken chop, peminat tegar nasi goreng, nampak pula harga murah itu, mesti aku pergi kan. So yeah, I would say I would give a rating of 8 out of 10 untuk kedai ni. Dia patut dapat markah lebih tinggi, tapi disebabkan disebabkan dia murah dan sebagainya lah, rasa dia boleh tahan semuanya kan. Cuma sebabkan kedai dia tu, yelah, dia tak stand out sangat, and dia tak, orang kata, yelah nak cakap dari segi ambience dia tu kurang lah kan. Sebab dia macam cakap lah, dia macam dia tak ada vibe yang buatkan kau rasa macam nak pergi setiap hari, tak ada. Sebab dia itulah mungkin kekurangan dia kat situ lah. So tapi apa pun sedap, and aku recommend untuk kalau kau pergi section 7 tu, contohlah kau pergi tengah malam, lepas tu banyak kedai tutup, kedai ni ditutup lambat je aku. So boleh try lah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.